Assalamualaikum, Hasni Islam Sidi. Ingin review rumah di belakang kami yang telah berjaya kami siapkan hanya tempoh dalam 4 bulan. Rumah ni ada 4 unit, ada 4 pintu. Ini adalah rumah pertama, kedua, ketiga dan juga keempat. Rumah ni berkeluasan 790 kaki persegi, terdiri daripada 3 bilik tidur dan juga 1 bilik air. Okey, berkeluasan 790 kaki persegi, kita bagi complete set untuk luar dan dalam, full aksesori. Okey, yang kita review sebelah luar pula. Untuk sebelah luar ni, kita bagi kemasan untuk cat 2 tona warna, satu warna kelabu dan juga satu warna agak kelabu gelap sikit supaya kita nampakkan ada image identiti rumah sewa ni nampak menonjol, dan juga kita bagi casing lain untuk melintang menagak sampai ke atas supaya nampak lebih menarik daripada jauh. Dan juga tak lupa untuk sebelah atas kita juga bagi line cross supaya nampak seni dia atas dan juga tepi. Cantik kan? Okay, yang kita tengok sebelah beranda pula. Okay, di sebelah beranda ni berkuasaan 8 kali dengan 18 kaki. Kita bagi kemasan mozaik sejenis 1x2 warna cream cerah agak seakan-akan grey supaya nampak lebih senang, nampak lebih dibersihkan, lebih senang dia cantik juga. Okey, juga tiang tak lupa juga. Tiang kita bagi tiang Roman kiri dan kanan, saiz 1x1 tinggi 10 kaki, berserta juga kita bagi juga lampu, kita bagi lampu tiang tembak atas juga bawah. Okey, kita review sebelah dua pula. Okey, untuk sebelah luar ni, ini adalah tingkap casement 2 daun, frame aluminium, tingkap warna gelas warna hitam gelap berserta dengan grill sebelah dalam. Ini adalah sebelah bilik master dan juga inilah sebelah ruang tamu. Okey, untuk dua set ni kita bagi memang termasuk dalam package kita. Okey, pintu jenis solid door, kita cat warna hitam supaya nampak lebih kemas. Okay, yang kita review sudah dalam pula. Kita masuk gunakan kaki kanan, insyaAllah. Okey, untuk sebelum saya terlupa, sebelum saya review sebelah dalam ni, untuk harga rumah ni, harga yang satu unit adalah 80,000. Ini adalah termasuk upgrade yang kita sediakan untuk tempat sidai baju belakang, dan lokasinya berada di Kayu Ada Pasong, Pontian. Okey, ini saya tunjukkan mana tingkap ni bersaiz 4x8 tinggi berserta juga grill, jadi owner tak payah keluarkan kostum untuk pasang grill. So kita dah sediakan untuk setiap bilik rumah ni ada grill untuk tingkap dia. Okey, untuk kemasan lantai kita bagi jenis mozaik saiz 2x2 warna cream cerah. Okey, satu rumah kecuali tandas, dan untuk daripada pas lantai ke ceiling berketinggian 10.5 kaki. Disediakan lampu ada 4 unit dan juga kipas yang ada lampu supaya nampak lagi comel. Okey, ini adalah bilik pertama, ini adalah bilik kedua dan juga ini adalah bilik yang ketiga. So bilik setiap unit ni adalah bilik yang sama saiz dia, jenis 9x11 kaki. Okay. Kita sediakan juga point plug yang cukup untuk 2 geng untuk electrical kalau kata ada nak guna charging, juga switch lampu 2 kipas kita letak sebelah sini. Okey, sama juga tingkap saiz ni sama dengan ruang tamu, saiz 4x6 kaki tinggi, ada grill. Okey, kipas sediakan satu set dan juga lampu ada 2 unit di atas. Okey, bilik 2 dan bilik 3 adalah sama, kita tak payah review. Pintu jenis kita bagi pintu solid door. Okey, untuk yang dapur kita review dapur pula. Jom. Okey, dapur kita bagi tabletop bersaiz 8 kaki panjang dan backsplash kita bagi 3 kaki tinggi berbentuk honeycomb. So, satu tadahan sinki dan juga kita bagi set untuk pipe untuk cuci masa ada kita guna untuk bersihkan pinggan dan mangkuk. Inilah tandas. Okay, tandas ni adalah basic, kita bagi mozaik tinggi adalah 5 kaki. Untuk basic spec untuk tandas one piece kita bagi shower head, piping ada juga kita bagi siap semua. Juga kita masukkan juga bagi tingkap jenis air circulation rohang saiz 2x2. Okey, tapi untuk pintu kita bagi jenis PVC lipat ini jenis untuk yang spek rumah sewa. Juga tak lupa juga untuk pintu belakang kita bagi juga jenis pintu kayu yang kotak. Okey, ini adalah ruang sidai baju, kita bagi saiz 5x18 kaki panjang. Ada juga gutter kita sediakan supaya kalau kata air mencurah dia tak terus pergi ke rumah jiran, dia terus ke salur yang kita bagi dan turun ke longkang yang kita sediakan. Okey, kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sekalian semua di sana yang mengenal saya atau tidak, jika ingin pindah rumah, mina rumah sewa atau renovation, bolehlah hubungi saya Hasni Zamsidi yang saya terakan nombor telefon di bawah ini. InsyaAllah. Assalamualaikum.